Baiklah, sebelum saya menyerahkan sesi atau forum advokasi perancang keluarga dengan tema perancang keluarga antara tuntutan kesihatan, panduan agama dan peranan masyarakat, saya ingin memperkenalkan moderator yang akan mengendalikan forum ini. Saya ingin perkenalkan Dr. Rafidatul Wajiha Rosli. Beliau merupakan pegawai perubatan di UNI Klinik di Lido, dan sedikit latar belakang berkenaan dengan moderator kita pada hari ini. Mempunyai pengalaman 10 tahun di Jabatan Kesihatan dalam bidang di Maternity dan Child Health Family Planning. Kemudian kepakaran beliau sebagai Family Medicine Specialist ataupun FRA-CGP. Jadi tanpa melengahkan masa, saya ingin menyerahkan forum advokasi perancang keluarga antara tuntutan kesihatan, panduan agama dan peranan masyarakat kepada yang bersama moderator. Dipersilakan, Doktor. Terima kasih pengacara majlis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam kekeluargaan, salam Malaysia Madani dan salam Sabah Maju Jaya. Yang dihormati para panelis yang arif lagi berwibawa, tuan-tuan, puan-puan serta hadirin sekalian. Alhamdulillah, syukur kehadrat ilahi kerana dengan limpah kurnia dan izinnya kita dapat bersama-sama berkumpul dalam Forum Advokasi Perancang Keluarga 2025 pada pagi yang penuh bermakna ini. Hadirin sekalian, topik forum kita hari ini, perancang keluarga antara tuntutan kesihatan, panduan agama dan peranan masyarakat, merupakan satu isu yang amat penting dalam membentuk keluarga yang sihat, sejahtera dan seimbang. Walaupun bukan perkara baharu, topik ini sering menjadi perbincangan hangat. Ada yang melihat dari sudut kesihatan, ada yang dari perspektif agama dan juga dari pandangan sosial serta budaya. Bagi mengupas topik ini bersama-sama kita pada pagi ini 3 orang panelis hebat yang akan berkongsi ilmu dan pandangan dari pelbagai sudut. Di sebelah kiri saya Dr. Haryati Hamzah, Ketua Perunding Perubatan Keluarga Sabah yang akan membawa perspektif kesihatan dan perubatan. Seterusnya Ustazah Hajah Nordianah Alwi, Pengetua Institut Pengajian Islam dan Dakwah Sabah yang akan mengupas panduan dan prinsip syariah dalam perancangan keluarga. Dan yang ketiga, Puan Ronin Talah, Ketua Kampung Bintasan Tengah, Kota Marudu, yang akan berkongsi pandangan dari perspektif komuniti dan realiti masyarakat luar bandar. Hadirin sekalian, forum pada hari ini diadakan bertujuan memberi kefahaman yang lebih menyeluruh supaya masyarakat dapat melihat perancang keluarga sebagai satu usaha yang positif, bertanggungjawab dan selaras dengan ajaran agama serta nilai kemanusiaan. Tanpa membuang masa, marilah kita memulakan sesi perbincangan kita pada hari ini. Baik, soalan pertama yang kita akan ajukan kepada Dr. Haryati, panelis pertama kita. Doktor, apakah definisi dan kepentingan perancang keluarga serta risiko kesihatan yang dapat dielakkan sekiranya perancang keluarga ini dilakukan? Silakan, Doktor. Okay, terima kasih Puan Moderator yang sangat cantik, manis. Dan terlebih dahulu saya nak ucapkan terima kasih juga kepada LPPKN kerana menjemput saya untuk menjadi salah satu daripada panel bersama-sama dengan orang-orang hebat kat atas pentas ni. Dan terima kasih atas soalan tadi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Malaysia Madani, salam Sabah Maju Jaya, salam sejahtera. So untuk saya akan bercakap berkenaan dengan perancang keluarga daripada sudut kesihatan dan juga perubatan lah, kerana saya pun pakar perubatan di klinik kesihatan ya. Jadi untuk macam menjawab soalan secara generalnya, perancang keluarga ni adalah satu bentuk pengurusan sistem reproduktif ataupun sistem pembiakan kita lah, pembiakan manusia untuk mengelakkan kehamilan. Itu secara senang. Tapi kalau kita lihat daripada sudut yang lebih besar, dia bukan sahaja untuk mengelak kehamilan, tetapi sebenarnya adalah lebih kepada untuk menjarakkan kehamilan. Bukan untuk memberhentikan
proses pembiakan manusia. Tetapi untuk menjarakkan kehamilan, kita nak pastikan bahawa bila berlaku kehamilan tu yang dirancang, maka dia berlaku pada waktu yang sesuai, pada waktu yang optimum. Especially kalau kita lihat ramai juga wanita-wanita di kalangan umur reproduktif. Reproduktif ni maksudnya umur yang boleh mengandung lah, umur yang boleh hamil. So ramai antara wanita-wanita ni, ibu-ibu ni sebenarnya mempunyai banyak penyakit-penyakit kronik. Dan jadi bila kita ada mengamalkan perancang keluarga menggunakan kaedah-kaedah moden yang terjamin selamat, ada bukti-bukti daripada kajian saintifik yang menunjukkan bahawa kaedah-kaedah ni sangat berkesan. Okey, dan jadi kita boleh dalam masa kita merancang keluarga tu, maka kita boleh ambil peluang untuk memastikan bahawa kehamilan tu berlaku dalam suasana yang betul. Bila masa penyakit-penyakit kronik tu dapat distabilkan sebelum mengandung. Okay, kalau penyakit kronik ni maknanya penyakit tak boleh sembuh lah doktor. Dia tak boleh sembuh. Tapi kita bukan kata tak boleh mengandung. Tetapi kita nak kehamilan tu berlaku bila ada diabetes, maka kita dah dapat kontrol diabetes. Bila ada hypertension, maka tekanan darah dapat kita kawal sebelum mengandung. So maksudnya bila kita mengamalkan perancang keluarga ni, kita dapat mengurangkanlah risiko-risiko yang mungkin berlaku semasa kehamilan. Contohnya, kalau darah tinggi ataupun hypertension ni, bila mengandung dia ada risiko untuk sawan. So bila sawan, maka keselamatan ibu lah dari segi kita kata kematian ibu lebih tinggi bila ibu tu terkena sawan. Dan juga dari segi kematian anak yang dikandung. Bila sawan tu berlaku semasa mengandung, maka ibu dan anak punya keselamatan tu akan jadi terjejas. Dan selain pada tu kan yang paling common di Sabah ni ada masalah kurang darah. So bila kita amalkan perancang keluarga, maka kita boleh stabilkan semasa tempoh perancang keluarga itulah sebelum mereka mengandung. Baik doktor. Okey, so yang dapat kita simpulkan di sini, penting untuk kita mengawal untuk wanita-wanita yang berisiko tinggi ini, penting untuk mengawal kesihatan sebelum dia mengandung, sebab if dia mengandung dengan berisiko tinggi, risiko dia untuk mendapat komplikasi seperti kematian ibu dan juga komplikasi kematian anak lebih tinggi. So penting kita untuk merancang keluarga. Okey. Alright. So seterusnya kita akan bertanya kepada Ustazah Hajah Nurdiana. Adakah perancang keluarga dibenarkan dalam Islam? Dan apakah prinsip asas serta dalil yang menyokongnya? Silakan Ustazah. Okey, terima kasih saudari moderator, rakan-rakan panel saya, puan-puan dan tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Seperti mana yang dijelaskan oleh doktor tadi, secara jelasnya bahawa perancang keluarga ini bukanlah untuk menghentikan proses kelahiran manusia untuk kita mengembang biak di atas muka bumi ini. Ya, jadi secara dasarnya di dalam Islam itu dibahagikan kepada dua bila kita sebut tentang perancang. Satu adalah untuk tahdidun nasal. Tahdidun nasal ni artinya dia tak mau anak, so biarlah kita ambil perancang lah supaya kita hidup tidak terbeban. Itu pandangan ulama yang pertama. Yang kedua disebut sebagai tanzimun nasal. Tanzimun nasal ini ialah kita menyusun keluarga kita macam doktor kata tadi. Tujuannya adalah untuk menjarakkan ya supaya kehidupan itu lebih harmoni daripada segi kita mau mengurus anak, daripada segi ekonomi kita. Kalau terlalu ramai anak nak terurus payah juga bagi kita ni kan. Nanti baju mamaknya pun tak sempat ditukar, balik-balik baju kelawar sajalah yang boleh dipakai. Kan terlampau sibuk sudah, ya, tak dapat kasi menyusu ikut depan, ikut tepi pun jadilah. Ya, jadi sebenarnya itu yang Islam melihat, sebenarnya ada prinsip-prinsip asas dia bila kita mahu melaksanakan perancang keluarga, dan pada asalnya hukum perancang keluarga ini adalah harus. Macam juga kita makan,
harus makan, tapi kalau terlebih makan jadi penyakit pula kan doktor. Jadi begitu jugalah ya. Jadi kita ni di dalam mahu mengambil perancang keluarga, asal hukumnya adalah harus, dan kalau kita lihat di sini keharusan ini ada sebab-sebab yang tertentu. Malahan di dalam Islam itu hukum asalnya harus, ada kalanya jadi wajib. Macam saya ni wajib. Sebab itu anak saya 2 je doktor. Wajib. Kerana ada sebab-sebab tertentu yang kita sudah bincang dengan doktor, resikonya sekian-sekian. Sebab itu dalam membuat keputusan berkaitan dengan perancang, bukan keputusan kita bersendirian. Pertama ialah kalau kita lihat antara prinsip asas di dalam Islam, kita membuat perancang ini mestilah dengan persetujuan pasangan kita. Dan mestilah ada sokongan-sokongan perubatan, doktor-doktor yang ada kemahiran dalam bidang tersebut untuk memberikan konsultasi kepada pasangan. Bukan isteri sejak yang mau dikonsultasi, kan? Bukan juga kita tu mengandung sendiri, bah. Minta maaf cakaplah, bukan juga kita tu mengandung sendiri, kita mengandung ni ada yang kasi mengandung kita, ya. Dan kalau kita lihat sebenarnya ya mesti dengan ada persetujuan pasangan, dan kita tidak boleh menggunakan kaedah-kaedah yang haram. Dan juga di dalam Islam itu ada satu asas, walaupun kita merancang, makan pil perancang accident juga, jadi juga macam manalah ini. Ya, jadi di situ juga kita diajar di dalam Islam ada satu yang disebut mesti kita tetap yakin pada rezeki Allah. Mesti kita tetap yakin dengan rezeki Allah. Betapa kita tolak, tiba-tiba ada pula, kan? Jadi berarti itu di luar pengaturan kita walaupun kita sudah berusaha. Baik, dalil kepada perkara ini jelas ya kalau kita lihat di dalam satu hadis Nabi ya. Yang pertama di dalam Al-Quran sebut ya, dan janganlah kamu membunuh anak-anak kamu kerana kamu takut miskin. Ya, jadi jelas di situ kita melaksanakan perancang bukan sebab kita tidak mahu anak. Bukan itu sebab utamanya ya, tetapi adalah kerana tadi yang kedua saya kata tanzimun nas ya, untuk kita menyusun, menstrukturkan keluarga kita dengan lebih baik ya. Dan kalau kita lihat di dalam satu hadis Nabi ini bercerita pada zaman Nabi dulu tidak ada pil perancang kan doktor. Jadi macam manalah mereka ini merancang ya. Sahabat Nabi menceritakan ya bahawa dia kata dalam satu hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim, dia kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu kami cerita pada Rasulullah, kami kasih keluar air mani kami awal lah, fahamlah kan, azal dia sebut dalam azal dalam bahasa Arab ya, dia keluarkan air mani dia tarik sebelum sampai ke tempat yang dia perlu landing. Gitulah ya. Rasulullah tidak kata jangan kau buat, tidak. Rasulullah senyap sahaja. Biasanya Rasulullah kalau dia diam berarti dia setuju. Dia tidak melarang. Jadi kalau kita lihat di sini jelas daripada penghuraian saya tadi di awal ada 2 kaedah, dan doktor juga tadi sudah pasak awal-awal ya, bukan kita mau tutup semua keturunan manusia ya, tetapi tujuan kita adalah untuk kita menyusun keluarga kita daripada segi ekonomi, pengurusan keluarga dengan baik, itu adalah harus dan dibolehkan ya. Dengan apatah lagi kalau ada prinsip-prinsip yang perlu kita hormati pada diri seorang isteri itu, contoh dia ada penyakit, sakit yang telah pun dibuktikan, maka saya sebut tadi di awal, benda yang harus pun boleh jatuh wajib kalau itu adalah memudaratkan, kerana Islam itu sangat memuliakan nyawa manusia. Keutamaan kita adalah kesihatan dan keselamatan seseorang wanita, dan wanita itu sangat tinggi dan mulia dari pandangan agama. Terima kasih. Baik Ustazah, itu adalah penjelasan yang sangat jelas. Di sini kita boleh simpulkan bahawa agama Islam itu mementingkan penjarakan kehamilan. Ya, so dia bukan dikira menolak rezeki kan? Sebenarnya dia adalah actually untuk merancang keluarga tu supaya kita boleh merancang keluarga kita supaya kita boleh mengelakkan perkara-perkara yang tidak baik berlaku. Baik, so soalan seterusnya kita akan tanya kepada Dr. Haryati. Jarak kehamilan ideal, berapa lama tempoh yang disarankan dan mengapa ia penting untuk kesihatan ibu dan bayi? Silakan doktor. Okay, terima kasih. Okey, ia menjadi persoalan lah kan, berapa lama nak jarakkan. Lepas tu kalau zaman-zaman moden sekarang ni, kita dapati ramai wanita-wanita ni yang berkahwin agak lambat.
agak lewat usia, dan kemudian dia nak mengejar pula usia supaya dia boleh contohnya dia merancang nak ada 5 orang anak lah kan. Jadi dia terpaksa mengejar waktulah. Jadi kita lihat dari segi perubatan dan kesihatan, jarak yang optimumnya adalah lebih kurang 18 hingga 24 bulan. Lebih kurang 2 tahun lah kan. Kalau ada nurse-nurse yang kat sini dia dah biasa dah 2 tahun. Kalau kurang daripada 2 tahun tu dikira sebagai short spacing. Okey. Jadi kenapa kita ambil jarak macam tu? Okey, sebabnya proses mengandung kehamilan tu bersalin kan, dia ada proses dia kan, bersalin pula, start daripada mengandung lah, start daripada proses untuk buat anak lagi kan, kemudian hamil, bersalin, kemudian dia ada bertambahnya tanggungjawab kan. So masa kehamilan tu sebenarnya banyak proses-proses fiziologi ataupun perubahan-perubahan biologi yang berlaku ke atas ibu. Jadi kalau waktu mengandung ni lah, keperluan-keperluan ibu tu banyak kan. Maksudnya keperluan dari segi kita tengok nutrisi lah. Yang paling commonnya adalah zat besi. Zat besi kurang kan. Bila zat besi kurang, bila masa mengandung tu anak tu dia perlukan lebih zat besi. Anak yang dalam kandungan dia perlukan zat besi, maka gunakan zat besi daripada ibu lah untuk membentuk sel darah merah, untuk pembesaran bayi dan juga untuk perkembangan bayi itu. Dan selain daripada itu berlaku perubahan dari segi macam jantung, degupan jantung ibu, penghasilan sel darah merah dan banyak lagi yang berlaku semasa proses kehamilan. Belum lagi masuk proses bersalin. So bila bersalin apa lagi yang berlaku? Orang bilang banyak urat-urat putus bah. Kan? Kan banyak 1000 lah macam tu kan kalau orang-orang tua kita kan. So sebenarnya ada betul dia lah. Maksudnya berlaku radang dan perubahan-perubahan kepada kita punya urat ataupun kita punya saraf. Saraf ataupun ligamen-ligamen yang memegang rahim yang membesar. Okey, jadi selepas kelahiran berlakulah pendarahan. Okey, pendarahan tu sebenarnya agak normal untuk semasa bersalin. Tapi ada juga di kalangan ibu-ibu ni yang mengalami tumpah darah. Okey, yang menyebabkan terpaksa diganti. Bila nak kena ganti tu? Semasa proses ni lah. Semasa dalam pantang, semasa sebelum kelahirannya, sebelum kehamilan yang berikutnya. Maknanya dalam masa 1.5 tahun dan masa 2 tahun ni, insya-Allah sebenarnya cukup masa untuk kita pulihkan balik ibu-ibu tu. Okey, dan dalam masa selain daripada yang tumpah darah tadi tu, tumpah darah ataupun nutrien yang sudah digunakan tu, selain daripada tu kita juga dalam masa 1.5 tahun ni kita cuba untuk lihat balik, buat saringan kita nak tengok baliklah sama ada ibu-ibu ni ada ke tak yang mempunyai penyakit-penyakit ataupun dah ada penyakit masa hamil, kemudian kita nak lihat sama ada penyakit tu masih wujud lagi ke tak selepas kelahiran. Sebab hormon-hormon kita ni kadang dia ganggu menyebabkan ada diabetes, ada darah tinggi sewaktu kita hamil. Jadi biasanya 6 minggu kan, siapa yang pernah minum air gula tu kan, masa mengandung minum air gula sekali 2 kali kan. Lepas tu bila bersalin, lepas tu kena minum lagi air gula. So ini adalah untuk memastikan yang bahawa kita dah bebas daripada penyakit yang masa mengandung. Tapi ada sebilangan ibu-ibu ni ataupun wanita ni selepas mengandung mereka ada juga penyakit tersebut. Walaupun dah dicek balik kan, minum air gula balik, kemudian kita dapati ada diabetes. Kemudian bila kita cek tekanan darah, sebenarnya selepas mengandung pun masih ada darah tinggi. So maknanya penyakit-penyakit ni kita mesti stabilkan dia. Okey, dia macam bukan kata penyakit ni tak ada harapan nak sembuh. Memang tak ada harapan nak sembuh, memang tak boleh sembuh, tetapi boleh distabilkan. So dalam masa 1.5 tahun hingga 2 tahun ni kita akan cuba stabilkan tekanan darah, kembalikan nutrien yang hilang semasa ibu tu hamil, dan juga untuk stabilkan tekanan darah, gula dan sebagainya lah. Dan yang paling penting sekarang ni, zaman-zaman yang orang ni mengalami obesiti. Kan? Dulu penyakit 3 serangkai je. So sekarang ni penyakit dah 4 serangkai. Tambah satu lagi adalah obesiti. So obesiti ni nampak macam bukan penyakit kan? Dia kata bukan penyakit ni, sihat juga saya ni kan. Tetapi obesiti ni merupakan pintu masuk kepada banyak penyakit-penyakit dan komplikasi-komplikasi berlaku di kalangan mereka ibu-ibu yang obes, dan kemudian walaupun dia tak ada penyakit lain, obes tu sendiri memberi risiko-risiko lain.
Jadi yang ini yang sebenarnya yang kita nak galakkan waktu setahun setengah ni, yang kita nak galakkan untuk mengamalkan cara hidup yang sihat, untuk cek balik hemoglobin kita, dan juga penting selain pada penyakit fizikal kan, penyakit-penyakit fizikal orang nampak kan, satu lagi ni penyakit yang berkaitan dengan emosi. Sebab dia kan waktu kita mengandung tu actually kita stres, waktu bersalin pun stres juga, dan bila selepas bersalin tu tanggungjawab bertambah kan, nak nyusu anak, nak jaga diri sendiri lagi, ada darah nifas lagi nak kena jaga kan Ustazah. Jadi kan semua tu dia adalah stres. Sebab tu pernah dengar tak blues, maternal blues, postpartum blues. Blues ni maksudnya adalah gangguan emosi. Dia agak normal lah sebenarnya gangguan emosi dalam masa seminggu tu kan, sebab dia baru nak belajar-belajar kan jadi ibu kan. Sebenarnya tu agak normal, tetapi bila dia berpanjangan dengan adanya tak ada sokongan, pening lagi fikir, banyak mungkin keuangan pun memainkan peranan penting kan. Keuangan sebabnya zaman sekarang ni semua duit kan, nak beli pampers, dah tak ada dah cuci-cuci lampin tu, pampers kena beli kan, susu mungkin kalau dah dalam fasa yang lepas susu ibu tu nak kena fikir pasal susu. Dan juga anak-anak yang lain lah, sebab ada anak-anak yang lain kan. So maknanya penjarakan ni adalah penting untuk memelihara kesihatan ibu, dan juga bukan ibu saja, kesihatan ayah juga, sebab dia melibatkan kesihatan mental tadi kan. So mental ni dia bukan melibatkan ibu saja, tapi juga ayah, dan juga kita kesihatan anak-anak yang lain. So maknanya penjarakan 1 tahun setengah hingga 2 tahun tu adalah cukup, nak kata bukan cukup untuk semua orang lah, tetapi agak masa yang cukup lah untuk kita stabilkan. Dan untuk setengah-setengah mereka yang ada penyakit-penyakit lain, mungkin diperlukan masa lebih. So dia tak samalah daripada satu orang ke seorang yang lain lah. So kita akan lihat faktor-faktor lain jugalah, berapa lama. Sebenarnya doktor biasa dia akan discuss. Doktor tak tetapkan you kena merancang 3 tahun. Kita tak tetapkan macam tu. Selalunya dia akan ada two-way discussion lah dengan ibu tersebut. Baik doktor. Ya, so kita pernah dengar sebelum ni obesity, kalau sebelum ni orang cakap obesity itu sihat, kan? Oh, saya ni sihat. Mungkin kita kena tukar sudah perception tu, bila obesity ni sebenarnya kurang sihat. So sebenarnya dengan obesity pun sendiri, salah satu penyakit lah yang berisiko untuk ibu tu mengandung is obesity. Okay. So seterusnya kita akan tanya kepada Puan Ronim kita. So Puan Ronim, perancang keluarga bukan hanya tanggungjawab individu tapi juga memerlukan sokongan masyarakat sekeliling. Jadi bagaimanakah penerimaan masyarakat terhadap program perancang keluarga masa kini? Masihkah wujud stigma dan salah faham di peringkat komuniti? Silakan Puan Ronim. Terima kasih. Selamat pagi kepada rakan panel dan selamat pagi, salam sejahtera kepada semua yang hadir. Terima kasih kerana sudi meluangkan masa bersama kami untuk mendapat sedikit ilmu yang sangat bermanfaat kepada kita semua. Berbalik kepada soalan mediator tadi, pengalaman saya bersama dengan masyarakat, sebab saya memang sentiasa bersama dengan masyarakat. Memang tidak dinafikan penerimaan masyarakat luar bandar sangat baik. Karena di masa sekarang masyarakat luar bandar walaupun di bagian desa-desa yang jauh, mereka sangat mementingkan kesehatan. Sebab perancang keluarga ini memang tidak dinafikan, memang dikenali sudah. Cuma kadang tidak tersampai kepada yang memang jauh. Kampung saya sendiri memang ada 1-2 buah kampung yang memang jauh di pendalaman dan akses kereta tidak sampai. Jadi penerimaan memang okey, baik. Dan faktor tempat sahajalah yang mengekang sedikit sahaja, tapi penerimaan memang baik. Baik, terima kasih Puan Ronim. So kita dapat tahu sebenarnya penerimaan daripada masyarakat tu actually baik ya, daripada komuniti, cuma akses kepada
ubat perancang keluarga atau counselling perancang keluarga itu yang agak berkurangan. Okey, so seterusnya mungkin kita boleh tanya Ustazah juga. Bagaimana perancang keluarga dilihat sebagai usaha menjaga kebajikan selaras dengan maqasid syariah untuk memelihara nyawa, keturunan dan harta? Terima kasih saudari moderator, rakan-rakan panel saya. Ya, di dalam Islam ada perkara yang kita kenali sebagai maqasid syariah. Ya, maqasid syariah ini adalah tujuan ataupun kenapa sesuatu hukum itu difatwakan, kenapa sesuatu hukum itu dikeluarkan dan ulama berpendapat tentang perkara-perkara tersebut, dan tadi sudah kita jelaskan bahawa asal hukum kepada perancang keluarga itu adalah harus. Ya, baik. Sebenarnya tujuan ya kenapa hukum itu ditetapkan sedemikian adalah yang pertama sekali di dalam maqasid syariah itu kita sangat ya memelihara nyawa manusia. Ya, jadi nyawa kita ni bukan taruhan. Nyawa kita ni bukan kau mau tes power kasih 10 anak power ke aku indak. Bukan. Ya, nyawa kita bukan taruhan, bukan benda yang kita boleh buat suka-suka hati. Ya, kerana di dalam Islam itu meletakkan nyawa manusia itu sebagai suatu yang perlu dihormati. Ya, jadi kita mau mempertahankan nyawa kita ni, mestilah kita bilang orang ukur-ukur lebih dulu baju kau. Ya, di badan kau sendiri. Jangan kau ukur di badan orang. Kau tengok jiran 10 anak, kau mau juga 10 anak. Kan ukurlah ya pada diri kita. Sebab itu Islam tidak membenarkan kita meletakkan diri kita dalam kebinasaan. Tahu sudah tekanan darah tinggi itu tidak pandai turun, 200 naik lagi, 190 naik 200 naik 222, tidak tahu siapalah itu kan. Mungkin bukan di sinilah, yang di sini ini semua sehat-sehat lah ini kan. Ya, mau juga lagi tes power kan, dia tengok lagi siapa tinggi, darah tu kan tinggi atau semangatku yang tinggi. Tengok-tengok, nah ya terus black out. Ya, jadi kita nak mau begitulah. Ya, jadi kita susun aturlah hidup kita ini, hormati nyawa kita, kesihatan kita perlu dijaga. Kalau sudah kita tahulah bagi kita ini kencing manis, manis betul kencing kita. Tak payahlah kita tambah-tambah terus manis kita tu kan. Ya, jadi kita kontrol-kontrol dari segi pemakanan kita. Sebab itu sebenarnya kan doktor, macam saya juga dikasih minum glukos. Wih, nah, dugdak aku ini. Kenapa aku dikasih minum glukos banyak-banyak begini? Mestilah manis nih bacaanku ini. Rupanya ada dia punya sifir, ada dia punya kaedah kan. Nah, sekali saya betul-betul berkontrol, saya mengandung orang tak kenal Ustazah Nordiana. Saya datang-datang pergi ceramah, mana penceramah? Orang tak kenal. Oh, rupanya boleh kurus rupanya ya kalau kita kontrol-kontrol nih. Betul lah tadi itu kan, dokter cakap kan, bukan bilang orang kita gelombon tu, kita gemuk itu sihat. Indah, salah itu. Ya, belum baca lagi kolesterol kita, kencing manis kita berapa kan. Jadi maksudnya di situ jelas. Nyawa itu perlu dipelihara dengan kita menjaga komponen-komponen yang menyebabkan nyawa kita tu boleh bertahan lebih lama. Jadi termasuklah ya tahap kesihatan kita perlu diperiksa. Wanita-wanita, periksalah tahap kesihatan kamu. Janganlah kamu biarkan kamu bekerja. Saya tahulah wanita-wanita ni memang hebat-hebat semua ni. Ya, dia demam ke, sakit kepala ke, masih boleh cuci piring, masih boleh cuci kain. Tapi kalau lakinya demam, kau tolong ambilkan dulu aku tu ubat. Aduh, mau mati sudah aku ini. Balik-balik mau mati sudah aku. Ya, kalau saya jangan mati. Anak kita belum besar lagi. Ya, jadi kita kena usaha ya untuk kita mampu menjaga diri kita dengan baik. Puan-puan, siapa juga mau sayang diri kita kalau bukan kita sendiri kan? Maka kita ialah sayang diri kita, termasuklah saya sebut sedikit doktor, mesti juga mau reward diri bahkan doktor. Nah, penat kerja apa kau mau kasih happy diri kau. Ya, jadi mungkin ialah aku kasih happy diri aku dengan aku makan makanan berkhasiat. Begitu. Janganlah aku kasih happy diri aku makan kek sebanyak-banyaknya supaya aku lebih manis. Nah, itu akan memudaratkan kita. Jadi itu konsep di dalam Islam itu kita perlu memelihara nyawa. Okey, apa lagi yang kita mau pelihara? Yang kedua, keturunan. Dalam maqasid syariah, pelihara keturunan. Anakmu ramai, tapi tidak dapat kau didik dengan baik, bikin hal di luar, pening juga kau tu sendiri. Kan?
Anakku 10 tapi ya ampun 5 itu. Yalah betul lah kita ni beranak tuan-tuan dan puan-puan. Tak semua juga tu bilang orang menjadi betul-betul. Antara anak ni ada yang menjadi, ada yang kurang menjadi, ikut rezeki masing-masing dan usaha mereka sejauh mana. Ya jadi sebab itu kita susun bagus. Oh anakku yang tua ni memang baguslah, dia boleh kerja sudah, boleh tanggung adik-adik dia. Datang adiknya yang di tengah mengasih habis duit, siap kerja dia. Jadi kita kena ukur ya, bezalah tuan-tuan dan puan-puan kita. Sebab itu di dalam agama dia mengajar kau jangan pandai hasad dengki sama orang. Jangan pernah hasad dengki dengan manusia. Kenapa? Setiap orang itu ada dia punya ujian hidup. Macam saya sendiri ujian hidup saya adalah ibu kepada 2 anak autism. Anak saya tidak ada yang normal. Semuanya autism. Jadi macam mana saya mau survive ya dengan anak yang autism, tantrum dua-dua. Macam doktor cakap itulah, bahkan kalau tanpa bantuan perubatan tuan-tuan dan puan-puan, dalam kita menghadapi tribulasi anak-anak, khususnya hari ini kita berhadapan dengan generasi generasi Gen Z, Gen Z. Nah, yang itu lagi yang berlaku dengan geng-geng si Zara Khairina tu, itu bukan Gen Z tu, itu namanya generasi Alpha. Generasi Alpha lagi teror. Tengok, diorang buat keputusan sendiri, diorang jadi begitulah. Kan banyak benda yang kita boleh tengoklah sendiri di dalam inkuesi-inkuesi yang berlaku. Jadi maksudnya di situ jelas kepada kita bahawa cabaran generasi. Saya melihat isu itu ialah, macam mana kita mau hadapi generasi di hadapan. Jadi beginilah, kita mau menjaga tadi keturunan kita ni, anak kita mesti dididik dengan baik. Dan mendidik anak tu jangan diserahkan sama sekolah. Nah, di rumah itu anak didikannya. Sebab kalau tempo masa anak kita pergi sekolah dengan di rumah, yang bagi tinggal di rumah, memang di rumah lah lebih lama berbanding di sekolah kan. Jadi sebab itu Islam meletakkan bagaimana kita perlu menjaga keturunan itu dengan sebaik-baiknya. Didik, beri asuhan yang baik, adab-adab yang baik, jangan menyakiti orang lain, ya, bertindak dengan normal. Kita pun ibu bapa kena tengok anak-anak hari ini cabaran besar tuan-tuan dan puan-puan, ya. Saya sebagai seorang yang berada di dalam bidang agama selalu dipanggil untuk bagaimana kita menghadapi cabaran anak-anak. Saya pernah berhadapan dengan anak-anak yang masa lepas PKP itu kan, dorang buat apa? Pesta bakut. Dorang bakut badan dorangnya, dorang hiris-hiris badan dorang. Saya pergi ke satu sekolah, 20 orang semua yang menghiris badan. Jadi saya tanya, kenapa buat begitu nak? Saya cakap, ya, saya ini selalu menganggap anak orang tu macam anak saya sendiri. Mungkin Allah tidak kurniakan saya anak normal, mungkin untuk saya merasakan semua anak normal tu anak saya. Ya, jiwa saya begitu. Ya, jadi saya cakap dengan, kenapa buat begitu nak? Hai, kesian badan kamu. Enggak, ini ustazah, kami bertanding sejak siapa paling banyak. Di mana kau ikut ini nak? Di TikTok, dia bilang. Aduh, ini abah. Lepas ada lagi yang saya tanya, kenapa kasih begitu badan nak? Dia bilangnya, stres ustazah. Kenapa stres sayang? Tolong, mama bapak selalu bergaduh. Tengok, tu cara dia buat untuk diri dia. Ya, penyakit ni menular ya. Sekarang baru-baru ni pun saya nampak ada di medsos pun dinaikkan balik ya. Saya hadapi kes tu pada tahun 2021. Selepas PKP saya dipanggil untuk berdepan dengan anak-anak ni. Jadi anak-anak ni kurang aktiviti bah. Aktivitinya handphone kan. Jadi dia tengok di handphone bah, dia ikut-ikut. Okey, bertanding siapa paling banyak. Tak tahu apa dia dapat pun. Kan? Jadi bagaimana cara, macam nanti kita akan ada terapi ketawa, macam-macam terapi di luar tu kan, ada banyak yang fokus untuk kesihatan mental kita bah. Ya? Jadi saya ajar anak-anak tu, nak saya kan dulu, ustazah dulu, zaman dulu tidak ada handphone. Ya? Jadi kalau ustazah stres macam mana ustazah mau menghilangkan stres? Apa ustazah buat? Ustazah pergi kutip biji saga, kasih masuk dalam botol, cantiknya biji saga tu. Kadang-kadang kita pergi kejar malam-malam kunang-kunang kan, kita kasih masuk dalam botol itu kunang-kunang kan, di kampung kan. Okey. Jadi kan nak saya bilang, cara paling senang sekarang, kertas kamu gunting buat origami ya. Kan saya bilang, buat lucky star. Kamu dengar kalau kamu tahu ke itu lucky star? Daripada kau buat kau diri kau, baik kau buat lucky star, saya kata. Dia bilang, apa tu saja lucky star? Oh, enggak dorang tahu. Aku bilang kan, kau tahu tak, di kedai-kedai buku tu ada dijual kertas untuk lucky star. Kau pilih siap, lepas tu kau anyamlah. Dia menjadi bintang-bintang kecil, warna-warni cantik, kasih masuk dalam botol. Nah, kalau kau stres kau tengok, banyaknya bintang aku buat. Aku mesti jadi seperti bintang bersinar di langit. Begitu bah, kita inspirekan diri kita. Ya, jadi itulah anak-anak sebenarnya ini kita kena pandu, dan inilah termasuk di dalam maqasid syariat tadi. Kenapa kita dibenarkan menggunakan perancang keluarga ini adalah untuk jaga keturunan supaya kita ada masa untuk anak-anak kita. Ya, itu yang kedua. Yang ketiga apa?
Tentulah yang ketiga adalah untuk kita menjaga harta, ekonomi. Aduh, nabah banyak anakmu sampai beras pun kau utang sama orang sebelah. Aduh, bah, ya, apalagi garam pinjam dulu sama orang sebelah. Yang kasihan kan? Jadi bilang orang ini bukan lagi B40 ya, bawa lagi kali daripada B40. Jadi sebab itu kenapa kita perlu menjaga harta kita ni, supaya bukan juga kita ni mau senang sangat bah. Yang penting ialah cukup. Sukup bilang orang Sabah, sukup kau, sukup aku, syukur. Kita mau cukup. Ya, perbelanjaan kita cukup untuk membiayai anak kita. Kita tidak tertanggung dengan hutang yang terlalu banyak sehingga menghasilkan bunuh diri kadang-kadang kan, kerana masalah ekonomi. Jadi ekonomi ini antara perkara yang dititik beratkan dalam agama. Kenapa perlu ada perancang keluarga? Bukan tadi kita kata kita takut miskin. Tidak, kita takut miskin. Tetapi adalah untuk menstabilkan keperluan semua anggota ahli keluarga kita, untuk memenuhi segala keperluan mereka. Makan cukup, pakaian cukup, tempat tinggal cukup, anak mau pergi belajar boleh bayar yuran. Dan hari ini pun kalau kita tidak mampu bayar yuran yang tinggi, ada banyak agensi-agensi kerajaan yang menyokong kita. Ya, Malaysia ni saya rasa memang madani lah. Malaysia madani ni kan. Banyak inisiatif-inisiatif yang dapat kita perolehi, tapi dengan cara kita kena akses lah maklumat-maklumat tersebut. Bagaimana dia boleh membantu kita untuk melepasi daripada tekanan keuangan. Dan LPPKN pun tidak dinafikan, juga memberikan khidmat nasihat untuk pengurusan ekonomi keluarga. Jadi ini semua sangat membantu kita, dan inilah tujuan tadi. Bagaimana syariat itu meletakkan yang paling utama, jaga nyawa, jaga keturunan, jaga harta. InsyaAllah tuan-tuan dan puan-puan pasti akan tenang di dunia dan di akhirat. Terima kasih. Baik, terima kasih Ustazah, sangat jelas penjelasan sebentar tadi. Baiklah, soalan seterusnya kita tanya kepada Puan Ronim. Sebentar tadi kita tahu Puan Ronim cakap yang akses yang menjadi masalah. So dalam pandangan Puan Ronim, apakah peranan penting yang boleh dimainkan oleh pemimpin masyarakat, NGO atau kumpulan wanita dalam memberi mungkin kesedaran juga tentang kepentingan perancang keluarga dan menyokong keluarga-keluarga yang memerlukan panduan dan akses kepada perkhidmatan keluarga ini? Silakan Puan Ronim. Ini perkongsian saya punya pengalaman sendiri. Kalau saya berjumpa dengan pasangan suami istri, saya selalunya akan bertanya, kamu mau bahagiakah? Kamu mau sehat? Itu dua pertanyaan yang selalu saya tanya kan kepada orang kampung saya ataupun orang yang saya jumpa lah. Dia bilang, mau, kenapa tidak mau? Itu lebih yang kita mau hidup dengan baik. Saya bilang, kalau kamu begitu, mau hidup sehat, mau hidup baik, mesti ada kamu punya cara. Satu yang paling berkesan ialah perancang keluarga. Ini yang selalu saya tekankanlah kepada keluarga-keluarga yang jauh di pelosok kampung. Selalunya saya pun tidak tahulah kenapa dan macam mana diorang selalunya terima apa yang saya cadangkan itu dengan cepat, dan diorang 2 atau 3 hari begitu saya dapat kabar dari klinik Langkun, sudah diorang datang pula di sini. Bagi saya macam tiada juga masalah untuk penyampaian ini maklumat lah kepada pelosok kampung, terutamanya yang penduduk jauh-jauh. Kalau pergi kampung saya, mau jumpa itu kampung yang macam kampung dulu-dulu, cari saya boleh bawa pergi sana. Tapi maklumat mengenai ini perancang keluarga sampai. Tiada macam kekangan untuk sampai di sana. Jadi maksud dia peranan ketua kampung itu sendiri yang cakna terhadap informasi yang terkini itu actually sebenarnya itu yang penting supaya rakyat-rakyat komuniti di situ boleh tahu dengan informasi itu dengan lebih jelas, ya.
Okey, so soalan seterusnya kita akan tanya kepada Ustazah Haja Nurdiana. Ustazah, isu kebenaran suami atau redha suami sering menjadi penghalang sebenarnya bagi isteri yang ingin mengamalkan perancang keluarga, terutamanya jika kesihatan isteri itu berisiko. Bagaimanakah kita dapat membentuk kesedaran agama yang seimbang mengenai hak kesihatan isteri dan tanggungjawab bersama suami isteri dalam membuat keputusan perancang keluarga itu? Terima kasih saudari moderator, rakan-rakan panel saya, tuan-tuan dan puan-puan. Inilah bahkan kadang-kadang antara pasangan pun tak sentiasanya kita kata sama keputusan. Satu bilang A, satu bilang B, ya. Jadi yang pertama sekali ialah di dalam kita hidup berpasangan ni, so itu kalau di Malaysia kita ada, kalau yang beragama Islam kita ada kursus pra perkahwinan, ya, dan sekarang juga sudah ada kursus pasca perkahwinan. Lepas kahwin. Dan kami pun kalau JAKIM kami ada modul perkahwinan bawah 10 tahun, perkahwinan 10 tahun ke atas, perkahwinan 20 tahun ke atas pun kena kursus juga sekarang. Sebab begitulah banyak masalahnya. Tengok-tengok tua-tua mau lagi bercerai. Kan jadi bilang orang putus jodoh, sudah dia bilang. Putus jodoh dulu sebelum putus nyawa. Jadi apa yang saya mau sebutkan di sini ialah bagaimana persefahaman. Persefahaman itu perlu kita bentuk di dalam keluarga untuk kita membuat dalam keputusan untuk mengambil perancang. Sebenarnya persefahaman dalam keluarga ini pasangan suami isteri bukan sahaja pasal soal perancang keluarga, tapi banyak benda bah kena bersefahaman. Ya, jadi bilang orang kau pam-pam lah saja. Kalau kau sudah makan kau cucilah piring kau sendiri, tak payahlah kau suruh aku. Kan itu pun boleh juga mengasih next stress isteri yang mengandung. Jadi kita mau sebut tentang persefahaman ini dia mestilah berasaskan kepada ilmu lah. Ya, tuan puan moderator, saudara moderator, sebab kadang-kadang orang kita ni kurang pengetahuan, ya. Coba tanya lagi mu, kau tahu ke itu bang penyakit-penyakit wanita apa? Coba tanya-tanya dia tahukah? Indahlah aku tahu, kau sejak yang tahu penyakitmu. Nah, kalau kau mau tahu penyakit orang perempuan ini, apalagi kau masuk jarum lah. Masuk jarum dulu terangkan begini. Itulah bahkan kita ni kalau terlampau banyak anak pun sampai aku nak larat mau kemas rumah, mau masak, nanti mau kasih urus kau, siapa susah? Mau kau sana cuci kain? Mau kau sana ini, begitulah kita membina kefahaman kepada suami kita. Ya, kalau contoh kita ambil tindakan begini, nah beginilah implikasinya. Ya, tetapi kalau kita ambil tindakan yang cermat tadi, ambil kisah berkaitan dengan kesihatan, maka di situ kita boleh membentuk kesefahaman. Jadi prinsip yang paling utama adalah macam tadi saya sebutkan di awal, ya, antara asas di dalam perancang keluarga ialah persefahaman keluarga, keputusan bersama. Ya, jadi mau buat keputusan bersama tu, okey. Tadi kalau kata memang macam doktor sudah sebutkan berkaitan dengan kesihatan kita, kita perlu jarakkan kandungan dan seumpamanya, badan kita perlu pulih dan seumpamanya. Itu sahaja, bukan fakta-fakta mulut kita yang membebel-bebel kita cakap. Janganlah kau kasih beranak aku sambil goreng ikan di dapur. Kita cakap biar proper lah bahkan masa makan. Kau tengok aku tengok kau, ya, mari kita makan. Ya, aku ni sebenarnya tak larat bang, banyak betul anak aku ni tahu. Selalu sakit belakang aku ini. Ceritalah. Sekali cek-cek pula kan macam pandai pula aku ni tekanan darah tinggi semenjak anak yang kelima. Aturlah kita. Ya. Jadi cara kita mau menyampaikan message, ini kadang-kadang kita mau bincang pasal perancang, masa kita goreng ikan. Tak lengam kan? Jadi itu seni juga sebenarnya dalam rumah tangga berbincang dengan baik. Nah, kalau paling bagus tu boleh kita ajak sama-sama jumpa doktor, kan? Doktor terangkan pada suami. Sebab ini balik tadi kepada maqasid syariah memelihara nyawa. Ya, jadi untuk kita membentuk persefahaman ini disebut sebagai syura. Ya, persefahaman di dalam rumah tangga itu adalah melalui perbincangan dan suami ini perlu diberikan kesedaran. Bahawa bukan kau kahwin sama aku suka-sukamu mau bikin sama aku, bukan. Aku kan kahwin sama kau, suka akulah kau bikin berat aku 10 pun biarlah suka akulah. Tak boleh teman-teman puan-puan. Itu tidak ada di dalam Islam. Ya, kerana walaupun isteri itu kau sudah nikahi, tidak semestinya jasadnya tu suka-suka kau mau buat apa. Ya, jadi kita jadi perempuan ni pandai-pandailah, ya, jaga diri. Saya pernah juga menjadi penolong kaunseling dalam kes-kes rumah tangga.
Ya, kadang-kadang ada yang sanggup dipukul, masih cedera. Jadi macam mana kak kita proses sedekah makan masyarakat? Indahlah ustazah, aku sayang laki-laki kau. Dalam hatiku kau sayang orang yang kasih benjol-benjol kau. Ya dalam hati saya lah, tak ada perkataan begitu. Kau sayang masih dia kasih pecah kepalamu masih kau sayang. Jadi iyalah saya faham kadang-kadang kerana anak kan perempuan ni begitulah bah. Kalau kita belajar tentang psikologi dia sebut apa kan doktor, dia kata perempuan ni cintanya separuh mati. Lelaki cintanya fleksibel. Sebab itu dia boleh ampat. Sebab dia fleksibel, sini boleh, sini boleh, sini boleh. Tapi kalau perempuan, aduh bang, aku nakkan kahwin bang, selagi mana kau hidup. Cintanya separuh mati, sepenuh hati perempuan ni. Ya betul, sebab itu kenapa kita boleh buat kerja macam-macam di rumah kan. Sanalah kau masak, sanalah kau kemas rumah, sana kau urus laki, sanalah kau urus anak. Semua. Bilang orang multitasking betul ini perempuan ini. Kan kalau yang bijak-bijak lagi menjana ekonomi sambil goreng ikan, sambil inside income online. Boleh lagi. Betul. Macam ada pengalaman saya tu ya. Saya dulu anak saya autism kan, kalau Sabtu Ahad sambil saya goreng ikan. Saya buat grup Telegram pub jadi dropship. Senang kan? Anak autism kerjanya menghancur-hancur barang. Jadi takkanlah kita mau habiskan duit kita itu kita tidak cover balik. Itulah anak autism tu lain cabarannya puan-puan. Jadi nanti satu platform lain pula tu kalau mau bercerita tentang pengalaman tu ya. Jadi jelas di situ lelaki itu perlu menjadi lelaki qawwam. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Ya, lelaki itu adalah pemimpin kepada kaum wanita. Lelaki kau menjadi lelaki janganlah ndak tahu apa-apa. Mesti ada pengetahuan. Macam saya kata tadi kan, puan-puan semua, adik-adik saya yang manis-manis, yang mungkin baru mau melangkah ke rumah-rumah tangga, pandai-pandai kamu susuk itu jarum, cucuk jarum. Kau paham ini wanita macam mana? Ya, keperitan, kesakitan. Kita bersalin ni sakit, tapi Tuhan tu Maha Kuasa tu kita kata cintanya sepenuh hati. Keluar sejak anak happy tengok anak, aku mau beranak lagi. Ya, padahal belum lagi baik di bawah tu doktor mau beranak lagi ini orang. Betul-betul lah kan? Tapi itulah kita mau sebutkan di sini bahawa bagaimana wanita itu memang diciptakan oleh Allah ya. Ini memang kalau kita belajar biologi, kita belajar sains hayat, dia memang sebut bahawa wanita ini ada kerintangan yang tinggi pada penyakit. Sebab itu wanita itu diciptakan oleh Tuhan, oleh Allah, urat sarafnya lemah. Urat sarafnya lemah wanita ni. Urat saraf dia lemah bukan berarti dia lemah, tetapi urat sarafnya itu lemah sebab dia boleh tahan sakit. Tidaklah cepat sangat dia sensitif merasa sakit. Ya, sebab itu kita cuba bayangkan kalau laki kita tu duduk di level room mau beranak. Aku rasa terbang itu gunting apa semua di level room tu kan. Nurse-nurse pun tak sanggup rasanya masuk di level room. Kan, kita bayangkanlah, sebab kalau di rumah pun demam sikit, Panadol mau pergi diambil tu kita yang pergi ambilkan dia. Mau bangun ambil Panadol pun susah. Mau bangun ambil air lagi lah. Jadi itulah Tuhan tu maha adil, maha hebat, menciptakan kita wanita lemah dari segi urat saraf bukan untuk menunjukkan diri kita lemah, tetapi untuk menunjukkan kita ni kuat, tahan sakit. Sebab itu semua wanita-wanita ni wanita-wanita Duralex. Tahu kan pinggan Duralex tu kan kau campak pun tak pecah kan. Inilah ni kita ni, tahan banting, tahan tukul semua ni. Jadi jangan biarkan diri kita dipukul, jangan biarkan diri kita ditukul walaupun kita tahan tukul ya. Sebab Islam itu tadi meletakkan garis panduannya, kita ini mesti dihormati. Nyawa kita, fizikal kita, jasad kita mesti dihormati ya. Jadi dalam perkara ini kesimpulannya, lelaki itu mestilah menjadi lelaki yang berpengetahuan, qawam, yang mampu memimpin, dan wanita mesti pandai masuk jarum untuk kasih dia pengetahuan, paham tentang diri kita. Ya, bukan soal kita berkira kan. Kalau pasal berkira, ndak kau terkira kerja aku dalam rumah. Lipat kainmu sejak berapa banyak kain kau aku lipat satu hari kan, bukan soal itu, tetapi bagaimana kita mencorak kefahaman pasangan kita ya. Tuan-tuan dan puan-puan, saya selaku ibu yang memiliki anak autism, memang banyaklah pro dan kontra dalam rumah tangga, tapi once kita bergabung ya, bersemangat, bermuafakat untuk terus menghadapi cabaran, insya-Allah kita boleh survive dalam hidup ya. Jadi sebab itu merancang keluarga itu sangat perlu dengan pasangan masing-masing mengambil tanggungjawab dan melaksanakan peranan membentuk keluarga yang sejahtera. Wallahu a'lam.
Okay, terima kasih Ustazah. Ya, InsyaAllah, so persefahaman dengan suami isteri itu sangat penting ya untuk memastikan keluarga itu sejahtera. Seterusnya kita akan tanya kepada Dr. Haryati tentang mitos perubatan. Benarkah perancang keluarga menyebabkan mandul atau kesan sampingan buruk atau kegemukan? Apa fakta sebenar dan bagaimana kita boleh melawan salah faham tersebut? Silakan doktor. Okey, ya, cabaran yang utama lah sebenarnya yang kami hadapi untuk memberi kesedaran berkenaan dengan perancang keluarga ni adalah kerana adanya salah faham tentang kaedah-kaedah perancang keluarga yang moden. Okey, so sebenarnya kaedah perancang keluarga ni dia ada dua jenis lah. Okay, satu tu yang untuk jangka panjang, okay, dan yang satu lagi tu untuk jangka pendek. Okay, so yang jangka panjang ni contohnya adalah pernah dengar pasal implan? Pernah dengar pasal implan yang ditanam dia macam rod, macam lidi tu yang ditanam di bahagian bawah kulit. Okay, biasanya kita letak di lengan lah. Okay, dan kita ada alat dan rahim. Pernah dengar kan semua alat dan rahim? Nama pun alat dan rahim, so maksudnya dia ada satu objek kecil je, macam ni je, yang diletakkan di dalam rahim. Dia ada dua jenis lah, sama ada merembeskan hormon ataupun tidak. Okay? Dan satu kaedah lain ni adalah perancang keluarga yang jenis apa kita panggil short term, jangka masa pendek. Jangka masa pendek. So dia perlu kegigihan sikit lah kalau kita mengamalkan yang jangka pendek ni, makan ubat, makan pil kan. Ataupun satu lagi menggunakan suntikan. Maknanya setiap 3 bulan kena datang ambil suntikan. Dan dua-dua cara ni adalah dengan cara menggunakan hormon. Okay? Jadi yang cakap pasal katalah mandul tadi tu kan, mandul lah, gemuk lah, banyak lemak lah kan. Bila kita dah menggunakan kaedah ni, biasanya dikaitkan dengan yang ada hormon tu. Kan, yang ada hormon, sama ada yang memerlukan suntikan ataupun yang kata pil Biasanya kalau orang-orang yang mungkin orang kampung yang di luar bandar ni kan, mungkin dia lebih sinonim dengan yang pil kan. Selalu kan kalau perancang je dia bayangkan pil lah tu kan, dia tak bayangkan benda lain. Okay? Tapi kan walaupun kita kata macam kalau di luar bandar ni kan banyak mitos, banyak tak nak terima perubahan-perubahan ataupun tak nak terima sesuatu yang moden ni kan. Tapi surprisingly kami ada buat satu community program. Sebenarnya Persatuan Pakar-Pakar Perubatan Keluarga di Sabah ni selalunya kita akan buat tiap-tiap tahun, kita akan buat community program di kawasan-kawasan pedalaman untuk meningkatkan tadi itulah accessibility lah. Sebab kita tahu macam di luar bandar tu mungkin dia klinik tak banyak dan juga awareness mungkin tak banyak kan. Tapi mengejutkan juga kita buat pada bulan 8 baru-baru ni di satu kampung di Tenem. Kita bawa 50 implan. Habis beratur lagi, tak cukup lagi. Okay? Sebenarnya kita bekerjasama dengan ketua-ketua kampung lah sebenarnya. Orang-orang kampung ni, komuniti ni sangat penting. Untuk mencayakan program kami ni, program kesihatan ni kita perlukan orang komuniti macam Puan Romini. Jadi dialah yang membawa ibu-ibu dan wanita-wanita ni untuk kami pasang implan. 50 implan habis. Ada lagi yang macam apa kita panggil ni, yang tengah menunggulah. Mungkin tahun depan lah ataupun tahun-tahun berikutnya lah. So nak cakapnya sebenarnya walaupun dengan adanya mitos tadi tu, mereka masih lagi menerima keadaan-keadaan moden. Okey. Kalau kita kaitkan dengan apa? Mandul bila makan ubat je mandul terus. Okey. Sebenarnya kaedah-kaedah macam saya cakap, walaupun dia short term ataupun yang long term, sebenarnya kaedah-kaedah ni semua bersifat tidak kekal. So maksudnya masa makan ubat ataupun masa menerima suntikan perancang, memang waktu tu macam mandul lah. Keadaan tu dikira sebagai mandul sementara. Tetapi selepas saja kita berhenti, kaedah tu dia akan balik semula tu. Okay, biasanya hormon ni dia cara tindakan dia tu adalah dia membuatkan badan kita tidak subur lah. Di mana dia akan memberhentikan proses kita panggil ovulasi. Ovulasi ni adalah telur kan, kita kan hasilkan telur. So telur tu akan menetas macam tu ayat saya cuba pakai ayat yang senang faham lah. Menetas tu ovulasi.
Jadi hormon ni yang dibawa dari luar yang kita ambil ni akan menyebabkan telur tu tak menetas. Maknanya ovulasi tu tak berlaku. So bila ovulasi tak berlaku, tak ada telur lah dihasilkan. Untuk menjadi untuk janin tu terjadi, dia perlu persenyawaan antara telur dengan sperma ataupun benih lelaki. Okey, itu satu kaedahnya. Yang keduanya adalah dia menyebabkan cecair dalam cervix ataupun pangkal rahim kita tu menjadi kental. So bila kental, dia macam jadi barisan pertahanan untuk tidak membenarkan sperma ataupun benih lelaki tu masuk. Okey. Jadi dia tersekat di bahagian pangkal rahim lah, tidak sempat masuk. Okey, kalaulah dia terlepas masuk, katalah sperma tu kuat kan, dia terlepas masuk, maka di bahagian dinding rahim tu dia untuk janin tu dia melekat di dinding rahim untuk dia membesar. Dinding rahim tu perlu tebal. So bila kita ambil hormon daripada luar, so dinding rahim tu akan tipis, menyebabkan dia tak sesuai. Walaupun berlaku persenyawaan, tetapi implan tu tak berlaku di rahim tu. Jadi inilah sebenarnya tindakan perancang moden ni dengan 3 cara itulah. Jadi kalau nak cakap dia menyebabkan mandul tu tidak benar lah. Sebabnya once kita berhenti, dia akan kembali kepada asal. Cumanya dia akan ambil masa untuk setengah-setengah perancang. Kalau yang ambil pil, kombinasi hormon tu, hormon estrogen dengan progesteron yang biasa tu yang ada di klinik kesihatan, klinik desa pun ada. Once kita berhenti, sebenarnya automatik dia akan balik kepada asal. Kalau lambat sikit pun, mungkin 1 bulan hingga 3 bulan. Lepas tu kembali semula. Tetapi kena ingat bahawasanya, kalau macam ada juga yang claim kan, oh tidak juga saya mengandung ni doktor, macam mana? Sebenarnya banyak perkara-perkara lain yang sebenarnya faktor-faktor lain yang mempengaruhi kesuburan kita. Contohnya sekarang ni lah, zaman sekarang ni macam mana lifestyle kita kan? Suka makan manis-manis, badan bertambah besar, tak exercise. So sebenarnya lifestyle kita tu yang akan mempengaruhi kesuburan kita juga. Bukan semata-mata disebabkan oleh kita mengambil perancang keluarga, maka kita pun blame lah perancang keluarga yang menyebabkan kita jadi tidak subur. Okay? Dan kalau kita ambil suntikan, suntikan tu kita ambil 3 bulan sekali. Jadi 3 bulan sekali ni di mana bila kita cucuk di bahagian muscle, jadi ubat hormon tu akan dirembeskan secara perlahan-lahan. Sebab tu dia 3 bulan sekali, tak perlu ambil tiap-tiap hari. So dirembeskan perlahan-lahan, dan bila wanita tu berhenti daripada ambil suntikan, maka dia akan ambil masa juga untuk kita cuci hormon tu daripada badan. Sebab tu dia macam agak lama sikit lah baru dia akan kembali kesuburan dia. Lebih kurang kalau kita tengok kajian-kajian saintifik kan, dia lebih kurang macam 3 hingga 6 bulan tu common. Tapi ada setengah-setengah orang yang mungkin sampai 9 bulan, mungkin sampai setahun. Jadi perlu saya nyatakan lagi sekali bahawasanya perancang keluarga kita ni tidaklah menyebabkan kemandulan yang kekal. Dia cuma akan menyebabkan kita dalam keadaan yang tidak subur semasa kita ambil kaedah perancang tersebut. Okey. Yang keduanya yang pasal orang takut ni pasal gemuk bah kan. Jadi dia bilang tak cantik sudah kan. Jadi saya tidak mau. Jadi sebenarnya yang selalu disalahkan tu adalah pil dan juga inilah juga yang hormon lah. Okey. Pil dan juga suntikan. Okey. Sebenarnya pil tu tak ada boleh dikatakan tidak menyebabkan peningkatan berat badan. Okey, kerana selain daripada ada hormon progesteron, kita ada hormon estrogen kat situ. Okey. Tetapi yang suntikan tu dia satu jenis hormon sahaja, iaitu hormon progesteron yang dia ada sifat-sifat kita panggil sifat androgenik. Sifat androgenik ni di mana dia boleh menyebabkan selera makan tu. Selera makan tu yang bertambah. Okay, dia tak melemakkan badan kita sebenarnya, tetapi dia menyebabkan selera makan tu bertambah. Tapi selera makan ni kita boleh kontrol ke tak? Boleh sangat kan? Kan? Kita boleh kontrol berapa banyak mi kat luar tadi yang kita nak ambil. Betul tak? Nanti ada juga orang bilang 3 scoop lah kau kena ambil. Tidak. Kita boleh kontrol. Walaupun kita membuat macam mana, tapi bila kita ada mindful, kita ada kesedaran tu kan, oh tak juga dah. Tak boleh lah 3 scoop, saya ambil 1 scoop saja. Itu contoh lah. Kan? Lepas tu ada kopi, ada gula, ada susu. Perlukah kita ambil semua sekali? Tidak. Kita ambil kopi tanpa gula pun boleh kan? Dan gula tu kita boleh kontrol nak ambil 1 sachet ke ataupun setengah sachet sahaja. So maknanya dia adalah boleh kontrol.
Satu lagi efek dia adalah menyebabkan kita panggil water retention. Water retention ni ada water retention ni macam air tu boleh bertakung lah. Tapi jangan risau, dia bukan air bertakung macam kolam tu, tak. Dia boleh, maksudnya dia mengurangkan pengeluaran air daripada badan kita. Tetapi seperti yang saya cakap tadi, semua benda ni adalah bersifat sementara dan dia tidak, kalau naik berat badan pun dia tak banyak. Dia dalam keadaan yang modest saja. Modest ni maksudnya setahun tu kan lebih kurang 1 hingga 2 kilo setahun. Kalau kita tak ambil perancang, ada tak kemungkinan kita naik 1 hingga 2 kilo setahun? Ada juga kan, betul tak? So maknanya dia bukan semata-mata perancang bang. Okay, so perancang tu mungkin 1 kilo, mungkin 2 kilo. Kalau kita bahagikan dengan 1 kilo setahun, maksudnya satu bulan tu dia tak sampai 100 gram pun naik. Kan? So sangat-sangat boleh dikontrol. Boleh tak nak kawal tak nak naik 100 gram ni? Boleh bah, kan? Sangat-sangat boleh. So maknanya dia menyebabkan kenaikan berat badan. Saya tak sebut perkataan gemuk Dia menyebabkan kenaikan berat badan, tapi berat badan tu boleh terkawal. So macam mana kita nak kawal adalah dengan cara kembalilah kepada gaya hidup yang sihat. Iaitu jaga makan, pilih makanan yang sihat dan juga ambil masa untuk bersenam. Okey. Dan mungkin juga saya nak satu lagi, walaupun moderator tak bagi tahu tadi, tak mention. Satu lagi kan yang ketakutan ni adalah kalau alat dan rahim tu, mereka takut alat tu berjalan. Berjalan pergi ke otak kan, berjalan pergi ke organ-organ lain. Kan kadang macam terkejut juga, berjalan. Mungkin sebab kefahaman tu disebabkan oleh ilmu tu lah. Okay? Kita tak ada ilmu tu yang betul. Jadi sebenarnya organ-organ kita tu dia tak ada lubang juga. Dia tak ada lubang yang bersambung daripada rahim pergi ke otak, daripada otak pergi ke jantung, dia tidak bersambung. Jadi bila kita masukkan alat dalam rahim tu, kita hanya masukkan di bahagian rahim saja. Dan kalau dia bergerak pun, dia tak bergerak keluar daripada rahim pergi ke otak ataupun pergi ke organ-organ lain. Tetapi kalau dia bergerak dia akan keluar balik. Dia akan keluar balik. Kalau tengok sistem pembiakan wanita ni, daripada luar tu kan, dia akan mula dengan vagina kan. Lepas vagina, pangkal rahim. Kemudian pergi rahim. Lepas pangkal rahim. Lepas tu dia ada saluran kita panggil fallopian yang menyambungkan rahim dengan ovari, tempat kilang telur. Okay? Jadi maknanya dia tidak bersambung, dia di situ saja. Kalau kita masukkan alat dan rahim tu, kita masukkan melalui vagina, melalui pangkal rahim sehinggalah dia tiba di rahim kan. Jadi kalau dia longgar, okay, dia akan terkeluar balik ke bawah juga. Dia akan keluar melalui sama jugalah pangkal rahim dan kemudian pergi ke vagina dan dia akan keluar. Biasanya wanita ni dia tak perasan. Dia kata hilang sudah doktor, tak tahu sampai ke otak aku ke sudah. Kan? Tapi sebenarnya dia keluar tu, tapi kita tak perasan sebab alat tu kecil. Kalau pakai pad, sebab alat tu dia warna putih. Kalau pakai pad, kita tak perasan yang dia terkeluar. Tapi sebenarnya ada tali lah. Tali tu warna biru, tapi mungkin tak perasan juga. Kan kadang bila kita buang air kan, dia keluar masuk dalam tandas terus. Dia tak perasan. Okay? So jangan risau, dia tak bergerak pergi ke otak, tak bergerak pergi ke jantung. Dia kalau dia longgar, dia akan keluar balik. Kemudian kita pasang balik lah. Okay? So saya rasa itu yang common lah sebenarnya yang salah faham. Dan mungkin kalau ada lagi salah faham yang mungkin kita tak tahu, kan, mungkin ada sesi soal jawab lepas ni kan. Baik, kita sudah sampai ke penghujung forum kita pada hari ini. Sebelum kita mengakhiri sesi, saya ingin mengajukan soalan terbuka kepada semua panel. Okey, soalannya, bagaimanakah ketiga-tiga pihak pakar kesihatan, agamawan, komuniti boleh bekerjasama secara strategik dalam memastikan mesej perancangan keluarga itu sampai dengan berkesan kepada seluruh masyarakat? Silakan, siapa-siapa yang ingin menjawab. Dia adalah soalan terbuka. Okey, terima kasih saudara moderator, rakan-rakan panel saya muslimin dan muslimat. Jawapannya ialah program seumpama yang hari ini kita adakan sangat membantu. Saya rasa ini pun wakil kita daripada luar bandar, dia daripada Kutak Marudu, saya ini daripada Kudat. Bersebelah kami di pantai barat utara. Sekali baca sejarah semalam, rupanya Kudat tu pernah menjadi ibu negeri Sabah.
Kan? Ya, baru orang tahu hari ini. Jadi nak beritahu kepada kita bahawa sebenarnya untuk kita memberikan kesedaran ini perlu dilaksanakan secara smart partnership lah. Ya, kerjasama pelbagai pihak. Ya, macam saya sebagai golongan agama menjelaskan tadi dengan detail daripada segi pandangan ulama dan juga hukum, menepati maqasid syariah. Di peringkat doktor menjelaskan daripada segi keperluan perubatan dan seumpamanya, dan juga peranan ini ketua kampung kita ini, ya, ketua kampung kita menjelaskan bagaimana awareness kita kepada masyarakat. Jadi semua ni perlu dilaksanakan secara berkolaborasi, ya, secara turun bersama, khususnya macam kami di peringkat agama, kami perlu memberikan bimbingan lah, sebab kadang-kadang ada pihak-pihak yang menolak kan, ada pihak-pihak yang macam-macam lah bah, campur lagi mitos-mitos tadi kan. Ya, jadi kadang-kadang kita kena perbetulkan perkara-perkara tersebut berdasarkan kepada ilmu agama itu sendiri dan asas maqasid syariah itu sendiri. Kita perlu perjelaskan, dan perlu juga diadakan program-program dan juga seperti bimbingan kan. Mungkin kadang-kadang kalau terbuka begini malu musakab, jadi kena adakan sesi kaunseling, ya, bertemu muka, ya, datang. Mungkin kita bila kita adakan program, kita adakan ruang klinik untuk sesi soal jawab tanya supaya lebih jelas. Sebab kita ni tidak mau melakukan perkara yang kita ragu-ragu bah. Bila kau ragu-ragu kan, kalau dalam Islam tu tak boleh. Mau buat sesuatu mesti mau yakin. Ya, so asas di dalam hukum Islam, da'ma yaribuka ila ma la yaribuka. Tinggalkan apa yang meragukan kamu kepada perkara yang tidak meragukan. Jadi kalau mau buat itu jangan ragu-ragu, dapatkan betul faktanya yang betul, tepat, hukum syariatnya begini, memang harus. Malahan aku ini ada penyakit 3 serangkai ke 5 serangkai ke 6 serangkai ke, bah wajib aku ini menjaga aku punya nyawa, kesihatan, akalku ni kena jaga dengan sempurna supaya tidak sakit mental. Ya. Jadi jangan ragu, memang sudah ada hukum yang harus boleh tukar jadi wajib. Ya. Dari harus asalnya, tapi boleh jadi wajib. Kerana apa? Kerana kemudaratan yang akan disebabkan oleh mungkin bersalin terlalu rapat kan, beban pula dalam ekonomi keluarga, ya, beban lagi. Yalah, sudah lahir tu masa kau dia pandai tukar pampasnya sendiri. Tidak ada juga, perlu juga kau mengurus semuanya kan, sampai Z kan. Kena lagi sekarang ni anak-anak kita kuning pula lagi. Lahir-lahir ya Allah punyalah tinggi kuningnya. Kita pun tak tahu. Itu pun satu lagi cabaran kita. Jadi banyak sebenarnya cabaran kita menjadi seorang ibu. Jadi bagi saya program seumpama ini bukan saja perlu diadakan di bandar-bandar ya, LPPKN. Kena tembus ke kawasan luar-luar bandar. Sebab Sabah ni besar bah. Aduh, nak jauh sana kami ini tinggal. Nah kan, jadi kalau tiada orang kasih kesedaran macam ketua kampung di berperanan, macam mana lah kita ini mau faham kan? Jadi kesedaran itu boleh terbentuk dengan ilmu, dan ilmu itu dapat kita sampaikan menerusi kerjasama padu semua pihak. Sekian, terima kasih. Baik, terima kasih Ustazah dengan jawapan yang sangat-sangat baik tadi. Terima kasih kepada ketiga-tiga panelis atas kupasan yang sangat jelas dan bermakna. Kini kita buka ruang kepada para hadirin untuk mengemukakan soalan. Saya menjemput tuan-tuan dan puan-puan yang mempunyai sebarang kemusykilan baik dari sudut kesihatan maupun agama dan komuniti untuk bertanya. Sila nyatakan nama dan ajukan soalan anda dengan ringkas dan padat. Ya, ada siapa-siapa yang ingin menanya soalan kepada panelis-panelis kita yang hebat-hebat pada hari ini? Selamat pagi. Selamat pagi. Saya Zelina Rochman. Okay. Ada satu soalan. Bagaimanakah kita boleh membantu pasangan yang malu atau takut mendapatkan nasihat di klinik? Okey, baik. Bagaimanakah kita ingin memberi nasihat kepada orang yang malu untuk datang ke klinik? Okey, mungkin kita tanya kepada pasangan yang malu untuk datang ke klinik. Okey, mungkin kita boleh tanya kepada Dr. Haryati tentang soalan itu. Okey, dia sebenarnya kalau di sistem kita ni sudah ada klinik-klinik kesihatan lah sebenarnya, yang klinik, bukan saja klinik kesihatan tapi juga ada klinik desa
yang sebenarnya akan memberikan servis berkenaan dengan perancang keluarga. Jadi macam yang kita pun aware yang ada orang yang malu nak datang dan juga ada yang takut juga nak datang ni, sebabnya bila mengandung masa kehamilan tu mereka datang ikut kan dia punya temujanji, tapi bila selepas bersalin jap takut sudah tu mau datang sebab takut dicucuk lah, takut dikasih pil lah kan. Dan juga kat sini saya rasa peranan komuniti tu penting untuk sebab kalau di klinik tu kan kami punya skop kami tu banyak berada di klinik bah. Kita keluar juga, tetapi bila kita keluar kadang-kadang kita tak jumpa dengan orang yang betul yang perlukan pertolongan. Jadi di sini saya rasa peranan komuniti macam Puan Romini, ketua-ketua kampung ataupun pemimpin-pemimpin di kampung dan juga para agamawan kita pun sebenarnya penting untuk kita macam yang Ustazah cakap tadi, kita kena collaborate. Sebab kami di bahagian kesihatan kita ni kadang kita keluar kita tak jumpa orang betul macam saya cakap tadi itulah. So yang tahu perkara-perkara yang sebenar berlaku di lapangan ni adalah mungkin agamawan dan juga kita punya pemimpin-pemimpin komuniti. So saya rasa collaborate ni maknanya kita saling mula-mula dia bermula daripada mungkin kena ada kerjasama erat lah antara kita dulu. Kemudian mungkin kita boleh bagi kefahaman dulu kepada pemimpin-pemimpin dan ahli-ahli komuniti yang kemudian boleh menggalakkan, sebab kadang-kadang bahasa yang kami pakai tak sama dengan bahasa yang orang-orang komuniti pakai untuk komuniti mereka. Kan di Sabah ni pun banyak macam dialek kan, macam-macam dialek yang kita boleh ni. So kadang-kadang benda tu tak sampai. Kita bercakap macam kita syok sendiri pula kan. Tapi bila orang komuniti tu sendiri boleh bercakap dalam bahasa yang sama dengan komuniti dengan dan mereka ni pula contohnya ketua kampung, dia lagi dipercayai kan. So mereka ni akan bawa macam puan tadi cakap, dia kata dia pernah bagi jumpa dengan pasangan dan kemudian dia sendiri yang bawa pergi ke klinik. So saya rasa kolaborasi macam ni sangat penting. Dan juga agamawan ni bila ustazah bercakap pasal hukum kan, dia lebih macam rasa macam betul lah ni kan, betul yakin. Sebab doktor ni mereka mungkin dari segi agama, doktor bukan pandai agama ni kan, macam lain-lain sudah ni doktor ni kan, macam tu. Jadi bila orang agama bercerita berkenaan dengan hukum, dia lebih dipercayai. So itulah saya rasa untuk kita menggalakkan orang-orang kampung, pasangan untuk datang tu, sebenarnya kita perlukan kerjasama daripada agensi-agensi luar. Platform dia macam ni dan mungkin ada platform lain lah, mungkin boleh gunakan masjid ke Ustazah, boleh gunakan yalah JAKIM mungkin ada platform dia, dan kita boleh selitkan sebenarnya panduan kepada komuniti untuk datang. Dan sebenarnya kalau cakap pasal malu ni kan, di klinik kesihatan dan juga di KD kita tahu bahawasanya perkara-perkara ni sangatlah kita panggil sensitif. Bila kita nak bercerita pasal perancang keluarga ni kan, kehamilan, semua ni adalah benda yang sensitif. So kita aware pasal benda tu sebenarnya, dan kita akan cuba untuk menangani sebaik mungkin lah, sesensitif yang mungkin. Dan kita punya nurses, doktor-doktor memang kita akan sentiasa memberi latihan lah untuk berbincang. Kita bukan macam doktor arahkan, kamu pakai ini, kamu pakai, tidak. Kita akan berbincang sebenarnya dengan pasangan tersebut. Memang kita alu-alukan sangat ibu-ibu ni ataupun wanita bawa sekali pasangan. Sebab senang, tak payah balik goreng ikan masa tu lah nak cerita kan. So bila jumpa doktor ni kan, kita terus panggil suami masuk sekali dan kita terus bagi kefahaman. Okay, alright. Menjawab soalan. Baik, soalan seterusnya, sekiranya ada yang mau bertanya lagi. Okay. Assalamualaikum, selamat pagi. Nama saya Narasila Hashim. Saya ada satu soalan lah. Soalan dia, adakah berdosa seorang isteri jika suami tidak memberikan keizinan tetapi isteri tetap menggunakan kaedah family planning? Thank you. Baiklah, itu Ustazah boleh jawab. Okey, seperti mana yang kita jelaskan tadi, ya, adakah berdosa seorang isteri kalau tidak mendapat kebenaran suami? Ya, jadi tadi asalnya kita lihat hukumnya adalah harus dan dia perlukan kepada persefahaman dengan pasangan. Tetapi sekiranya ya seseorang wanita itu suaminya tidak benarkan, sedangkan hasil perbincangan dia dengan pasukan perubatan menunjukkan memang kemudaratannya itu lebih
kepada dirinya kalau dia meneruskan. Maka kita kembali tadi kepada prinsip maqasid syariah, menjaga nyawa. Walaupun suamimu tidak benarkan, tapi benda ni penting untuk keselamatan nyawa, maka di situ dihukumkan tidak berdosa. Kerana kita balik kepada prinsip maqasid syariah tadi untuk menjaga nyawa. Ya, kecualilah kita buat tu suka hati akulah, aku punya keputusan, paduliklah kau tahu kau nak tahu kah? Itu tidak mewujudkan persefahaman dan tidak ada alasan-alasan yang tertentu yang boleh menyebabkan kita ambil keputusan tanpa berbincang dengan pasangan kita, itu tidak dibenarkan, ya. Jadi mesti ada sebab-sebab yang tertentu. Sebab itu tadi kita ada prinsip tadi, asalnya memang harus, kemudian tu mungkin ada setengah-setengah kes kalau memang betul-betul mudarat boleh menjadi wajib. Sebab itu kita kata Islam ini dia ats-tsabit wal murunah. Salah satu ciri di dalam ajaran Islam ini dia ats-tsabit, tetap, murunah, fleksibel. Ada flexibility di situ tadi. Walaupun kita kata harus, ya, tetapi kalau sekiranya dia boleh mendatangkan kemudaratan, boleh jatuh haram, dan yang paling penting lagi, ya, kita katakan di situ bagaimana kalau dia boleh menyebabkan kemudaratan kepada diri kita, maka kita harus mengambil keputusan itu. Pasangan kita tidak mau, ya, itu kita kena kukuhkan kita punya usaha daripada segi perubatan. Macam doktor kata tadi, cuba bawa pasangan sama-sama untuk berunding, bincang supaya lebih sangat harmoni. Tapi kalau biasalah baju ni kadang-kadang ada yang jajal juga benar-benar kan, dia mau padulilah kau sana, ya, padahal isteri ni sudah menanggung segala kesakitan, ya. Pada ketika itu kita kembali kepada maqasid tadi, menjaga nyawa menjadi satu keutamaan untuk kita. Wallahu alam. Okay, terima kasih Ustazah. Sekiranya ada lagi soalan, kita boleh buka lagi mungkin kepada dua soalan. Okay, ada sesiapa lagi yang mau bertanya soalan kepada panelis-panelis kita? Okay, kita ada satu. Okey, Assalamualaikum. Nama saya Nur Dalila. So, soalan saya, kita tahu pada zaman sekarang kita mempunyai ramai remaja yang menjadi ibu bapa. So, cabaran, boleh saya tahu cabaran yang selalu kamu hadapi untuk mendidik mereka dalam merancang keluarga, serta berkait dengan soalan saya yang pertama, macam mana kita ingin mendidik ibu bapa untuk mereka boleh mengajar anak-anak mereka juga. Okey, so soalan dia adalah apakah cabaran-cabaran daripada pihak klinik dalam menangani remaja-remaja yang hamil? Yes. Dan juga soalan yang kedua adalah ibu bapa punya orang kata macam cabaran untuk mendidik jugalah dorang punya anak-anak. Okey, cabaran untuk mendidik anak-anak, cabaran kepada ibu bapa. Okey, so mungkin kita boleh buka soalan pertama kepada Dr. Haryati, dan kedua mungkin Puan Ronim boleh jawab soalan itu, ya. Okey, di Sabah ni kita dapat lihat bahawa kehamilan remaja tu berlaku dan memang betul menjadi cabaran kepada kami. Sebabnya remaja ni sebenarnya kalau kita lihat daripada sudut perubatan ni, dia punya biologi dia ataupun dia punya kematangan di luar memang nampak matang lah kan, nampak matang, dah tinggi, dah terbentuk, ada payudara, ada bentuk badan kalau untuk wanita tetapi sebenarnya organ-organ di dalam tu sebenarnya masih belum matang lagi. Okey, dan juga itu tak termasuk lagi yang cara pemikiran mereka pun sebenarnya masih belum matang. So sebab itulah menangani remaja ni dia macam perlukan pendekatan yang berlainan. Okay. Dan kita lihat di Sabah ni masih ramai juga remaja yang berkahwin lah, dan kemudian mereka hamil pada peringkat awal lagi lah, belasan tahun dah hamil. Okay. So dia berbalik semula kepada pendekatan health education ataupun untuk memberi ilmu kepada mereka.
Dia bukan semata-mata untuk perancang keluarga, kena pakai alat rahim, kena pakai implan. Tidak. Dia mendekatkan remaja ni adalah untuk memberi kefahaman kepada mereka dahulu. So bila mereka faham, then mereka boleh ikut. Sebab zaman-zaman sekarang ni, Gen Z ni, dia bukan senang-senang tu mau ikut arahan kita kan. Even kita sebagai parents pun kita kena banyak cabaran untuk mendekati mereka. So sebenarnya pendekatan untuk remaja ni memang lain. Okey, kalau dari health education tu sebenarnya apa kita panggil ni pendidikan tu penting. Pendidikan sebab tu sekarang pendidikan berkenaan dengan seks dia bermula daripada awal lagi. Ramai ibu bapa yang macam apa nama tu rasa macam tak perlu ni, macam ni salah ni kan. So sebenarnya pendidikan seks tu bukanlah bermaksud kita mengajar mereka macam mana nak buat seks, tetapi mengajar berkenaan dengan diri kita, diri kita, diri kita lah sebagai lelaki, sebagai wanita, sebagai perempuan, apa yang patut kita lakukan untuk menjaga diri kita. Apakah dibenarkan macam memegang daripada satu different gender ni kan, lelaki perempuan ni boleh ke pegang, kalau boleh dekat macam mana. So itu sebenarnya pendidikan seksual, sebab dia seks ni bukan terus berseks, tidak, dia ada dia punya awal-awal tu Jadi so mendekatkan macam yang puan bertanya tadi tu, maksudnya cabaran dia, yes, cabaran dia is not untuk kamu pakai ini, pakai itu, tidak. Tetapi untuk memberi pendidikan kepada mereka. Sama juga dengan remaja-remaja yang tidak kahwin. Okey, yang datang, bolehkah bagi saya perancang keluarga? Okey, untuk mengelakkan saya mengandung. Sebab saya sudah bersama dengan boyfriend saya. So, dia banyak isu kat situ. Isu etika kita, isu agama pun ada kat situ. So, yang pentingnya adalah pendekatan kami adalah pendekatan pendidikan kesihatan. Okey, pendidikan kesihatan. Bila mereka sedar, barulah mereka tahu untuk menjaga diri mereka. Sebab pencegahan tu adalah lebih baik daripada rawatan kan. Kalau ditanya adakah sama, katalah perlulah memberi perancang keluarga kepada remaja ni kan. Saya ambil remaja yang berkahwin lah, senang sikit lah isu dia sebab mereka dah kahwin mereka dah kahwin dan kiranya ada suami, dah ada suami, so senang sikit lah. Jadi kalau ikut perancang keluarga, apakah yang sesuai untuk mereka kan? Bolehkah mereka ni pakai implan, bolehkah pakai IUCD? Sebenarnya kalau ikut perubatan, kita lihat daripada kajian-kajian saintifik, untuk jenis-jenis perancang keluarga tu dibenarkanlah, maksudnya selamat untuk especially yang 18 tahun ke atas tu, insya-Allah selamat. Okey, yang bawah daripada tu kita lebih kepada memberi pendidikan kesihatan dan juga kita akan cuba menggunakan kaedah-kaedah yang lebih selamatlah untuk mereka. Baik. So soalan yang kedua tadi adalah apakah peranan ibu bapa kepada anak-anak mereka tentang kepentingan perancang keluarga? Mungkin kita boleh tanya Puan Ronim. Kepentingan peranan ibu bapa untuk mendidik anak-anak tentang kandungan remaja dan juga perancang keluarga. Di sini saya ingin maklumkan bahawa saya lagi selesa bercerita ataupun bercakap mengenai pengalaman yang saya lalui. Sebab saya tidak perlu tertanya-tanya macam mana keadaan itu, sebab saya tidak melaluinya. Di sini saya lebih suka bercakap pasal yang saya telah lalui. Berbalik kepada soalan yang tadi, orang kampung saya kalau dia punya anak-anak berkahwin awal, memang tidak dapat keluar dari rumah lah itu kalau orang belum lagi dapat handle ataupun selesaikan masalah orang sendiri seperti ekonomi, cara penjagaan anak dan pengaturan keluarga orang. Tidak akan keluar dari rumah bapak dia itu. Kalau di kampung saya ini, saya punya pengalaman sendiri. Sekali boleh keluar dari rumah keluarga pasangan itu, maknanya pasangan itu boleh hidup sendiri. Maksud saya di sini ialah pasangan ini boleh berdikari tanpa bimbingan dari keluarga.
di sini itu keluarga memang akan train ataupun latih anak diorang ini dengan keras jugalah bagi saya, sebab kalau anak dia bilang, "Mak, Pak, terlampau juga kau sama kami. Anak bak kami ini sama kau. Siapa suruh kau kawin awal jadi kau mesti buat begini, kau tidak boleh buat begini." Itu saya punya orang kampung ini, Puan. Saya berani cakap sebab itu saya nampak. Tidak pun sampai 1 tahun keluar sudah dari rumah bapak mama diorang. Sebab diorang punya latihan praktikal amali diorang 24 jam di kampung lagi tuh. Nah, pandai sudah diorang legot-legot bikin rumah sendiri. Kalau ada rumah sudah pun, kalau diorang punya macam tanggung jawab belum lagi lulus dari mama bapak diorang, tidak keluar itu dari rumah. Kalau ini di kampung saya sendiri ini terjadi. Kau punya pengalaman, kau punya tanggung jawab, kalau sudah oke di mata diorang, kau tidak keluar pun kau akan halau itu. Ini orang kampung ini. Maaf lah, tapi itu saya punya pengalaman dan pengamatan saya terhadap penduduk kampung saya. Kalau memang melatih itu kan, kalau ibu bapak dia latih, memang latih lah itu. Okay. Terima kasih. Jadi didikan ibu bapa tu sangat pentingnya untuk anak-anak yang masih juga nakal tu, diorang akan dididik dengan lebih keras di dekat rumah sebelum dia dihalau daripada rumah untuk membuat rumah sendiri. Okay? Itu betul. Baiklah, so kita akan seterusnya kita akan ambil soalan daripada live di Facebook. Soalan dia berbunyi, saya amalkan ini mungkin dengan Dr. Haryati, saya amalkan suntikan depo sudah 6 tahun. Bolehkah saya teruskan atau tukar kepada kaedah lain? Okey, sebenarnya bila kita berbincang berkenaan dengan perancang keluarga ni, kita ambil kira beberapa faktor lah. Contohnya umur, berapa lama kita nak jarakkan anak kita, nak jarakkan kehamilan, dan juga mungkin kita tengok faktor-faktor lain iaitu faktor-faktor kesihatan lah. Ada tak penyakit-penyakit kronik ataupun penyakit-penyakit metabolik lah. Okey, kalau ni mungkin dia bertanyakan pasal durasi lah. Berapa lama boleh pakai suntikan kan? Suntikan okay. depo. Suntikan ni dia mengandungi satu jenis hormon sahaja kan, dan dia disuntik setiap 3 bulan lah. Okey. Cumanya ada kajian-kajian menunjukkan bahawa bila digunakan dengan lama dia menyebabkan tulang rapuh. Okey, ada kajian-kajian lah. Kajian ni sebenarnya ada kajian kecil, kajian besar. Jadi kajian-kajian yang kecil ni sebenarnya bila dikaji lebih lanjut, dia menyebabkan tulang tu rapuh, tetapi bila berhenti tu dia punya risiko dia tu kembali kepada normal. Maksudnya semasa dia menggunakan kaedah tersebut ada risikolah, tetapi bila dia berhenti dia akan kembali kepada normal. So maknanya untuk jawab soalan puan yang bertanya di Facebook ni, dia sebenarnya boleh teruskan dia punya kaedah suntikan tu. Cuma macam ni, biasanya kalau kita menggunakan kaedah perancang keluarga ni, yang bagusnya adalah kita datang untuk buat saringan sebenarnya. Dia kalau di klinik ataupun di LPPKN, sebelum kita start menggunakan perancang keluarga ni, biasanya ada saringan kan? Dia tak ada doktor terus mula puan pakailah ini, tidak. Biasanya kita akan mula dengan saringan. Kita cek dulu, ada tekanan darah tinggi ke, ada diabetes ke, kolesterol tinggi ke, kemudian barulah kita akan nasihatkan untuk menggunakan kaedah apa-apa kaedah yang sesuai lah. Kemudian dalam masa menggunakan tu, saya pasti sangat setiap 6 bulan mesti datang jumpa doktor. Walaupun dalam masa 1 hingga 6 bulan tu mungkin tak perlulah jumpa doktor kan. Tapi setiap 6 bulan ataupun sekurang-kurangnya setahun sekali untuk kita saring balik. So maknanya untuk jawab balik, sebenarnya bila kita pakai perancang keluarga ni, ini adalah salah satu opportunity ataupun peluang kita untuk kita sentiasa update kita punya kesihatan. So maknanya boleh menggunakan tanpa had yang ditentukan lah. Selagi mana kita berada dalam umur yang boleh mengandung, tetapi adalah sangat penting untuk kita menjalani ujian ataupun saringan-saringan kesihatan yang regular. Okey.
Baiklah, so untuk orang yang merancang keluarga ni penting untuk ada temu janji susulan dengan doktor supaya doktor boleh nilai bahawa dia boleh teruskan ke tidak ataupun dia perlu stop ataupun tidak. Begitu kan doktor? Okey, baiklah. So seterusnya soalan yang terakhir lah ya daripada live Facebook daripada Cik Bibi Aisyah. Puan boleh jelaskan tentang perancang keluarga boleh menyebabkan kanser apa dia tulisnya? Sebab gangguan hormon. Boleh jelaskan tentang perancang keluarga yang boleh menyebabkan kanser sebab gangguan hormon? Okey, secara amnya dia beberapa tahun lepas dia pernah terjadi kalau tak silap saya lah macam 10 tahun lepas tu ada macam berita tergempar yang katanya perancang keluarga ni boleh menyebabkan kanser, kanser payudara. Okey, tetapi bila kajian-kajian yang lebih dia menunjukkan bahawasanya sebenarnya perancang keluarga ni adalah satu protective factor. Protective factor ni dapat mengurangkan risiko terhadap kanser rahim dan juga kanser ovari. Yang itu memang bukti saintifik yang ada protective factor yang boleh menurunkan kadar kanser ovari dengan kanser pangkal rahim, kanser endometrium, uterus, rahim. Kanser rahim di kalangan pengguna. Okey. Tetapi untuk kanser payudara ni, okey, kita tak ada bukti yang jelas yang menunjukkan bahawa perancang keluarga ni ataupun hormon boleh meningkatkan risiko kanser payudara. Okey, cumanya hormon estrogen yang ada dalam pil perancang ni memang boleh mengganggu. Okey, boleh mengganggu di mana macam yang saya cakap tadi, sekiranya kita berhasrat untuk merancang keluarga, maka kita kena jumpa doktor dahulu, jumpa nurse untuk menyaring dahulu. So saringan ni bukan sahaja kita ambil darah tapi juga kita akan membuat pemeriksaan daripada atas ke bawah. Termasuklah pemeriksaan payudara. Kita akan cek pangkal rahim, kita akan buat pap smear, maksudnya saringan sebelum mula perancang keluarga tu kita akan dah mulakan. Kemudian setiap 6 bulan ataupun setiap tahun sekali kita akan repeat balik ujian tersebut. So dengan kata lain, bila kita masuk dalam program perancang keluarga ni, kita akan sentiasa update kita punya status kesihatan. Ya, okey. Baiklah. Jadi maksud dia sebenarnya dia tidak menyebabkan kanser tapi dia boleh melindungi daripada mendapat kanser endometriosis ataupun dinding rahim, kanser dinding rahim dan juga kanser ovary ya. Okey, jadi kita sekali lagi terima kasih kepada semua panelis, pihak penganjur LPPKN, UNFPA, Kementerian Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat serta semua hadirin atas penyertaan. Semoga forum ini menjadi titik tolak kepada kefahaman yang lebih mendalam tentang pentingnya perancang keluarga, bukan sekadar pilihan kesihatan tetapi satu amanah untuk kesejahteraan keluarga dan juga masyarakat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian, terima kasih. Baiklah, kita berikan tepukan sekali lagi kepada para moderator dan juga ahli-ahli panel kita atas kebersamaan dalam Forum Advokasi Perancang Keluarga antara tuntutan kesihatan, panduan agama dan peranan masyarakat. Jadi dipersilakan ambil gambar. Okey, mungkin sebelum tu kita ambil gambar dulu Cik Faiz. Ya, sisi bergambar dulu. Moderator bersama-sama dengan ahli panel. Okey, ada freestyle lagi tu selalunya. Mini love. Ada satu lagi, yes. Baiklah, terima kasih kepada moderator dan juga ahli panel untuk forum kita sebentar tadi. Baiklah, setelah 1 jam lebih tuan-tuan dan puan-puan sudah duduk mendengar forum.
Apa kata kita renggang-renggangkan sedikit dulu kita punya badan, kan sudah penat duduk. Jadi untuk sesi berikutnya kita akan masuk ke dalam sesi terapi ketawa. Boleh? Ini kena paksa ketawa kali ini. Baiklah, untuk sesi ini akan disampaikan oleh CR Puan Suzana Pini dan juga penolongnya Encik Fadli Alifin. Jadi dengan ini kita beri tepukan kepada Encik Fadli Alifin untuk bersama-sama dengan tuan-tuan dan puan-puan bagi slot terapi ketawa kita pada pagi ini. मेरा नाम है Fadli bin Alifin. Oh, nahi. Sarukan. Kamu tidak percaya nama saya Sarukan? Saya nyanyi satu lagu. Tumpah seahe, you muskara.